Bahaya kalau pemancing tak tahu pasal benda ni. Okey, kalau kau tengah mancing, terutama kawasan Lombong lah, kalau kau nampak macam pulau-pulau kecil yang ada seperti mana yang contoh kat depan dalam video ni, silalah jangan terjun ke, try pergi pijak kat atas tu. Kalau kau nak tahu, ni adalah kawasan tanah gambut yang tanah tu pergi naik dekat permukaan air menyebabkan tumbuhan tu hidup. Dia sebenarnya pulau ni terapung dan dia tidak ada satu struktur pun yang ikat dekat pulau ni. Dia boleh bergerak kiri dan kanan ke mana dan tempat dia nak tu lah. Dia bukan 100% tanah, geng. Dia adalah macam cebisan-cebisan tanah gambut yang ringan yang terapung jadi satu permukaan pulau menyebabkan tumbuhan boleh hidup. Jadi jangan sesekali try ataupun berani pergi pijak mentang-mentang kawasan tu kawasan spot heavy cover, spot orang cakap apa, spot gorgon, korang nak pergi try pijak pulau-pulau macam ni. Jangan, geng. Terutama tanah paya gambut, jangan try, geng. Sebab kita tak tahu satu kedalaman macam mana dan apa yang akan terjadi pada kita. Jadi hopefully dapat something. Nak memancing, fikir keselamatan diri. Kalau berbahaya, janganlah. Tak berbaloi dengan nyawa korang. Jadi hopefully dapat something, geng. Safety first. Solat 5 waktu. Kewajipan bagi semua kawan. Assalamualaikum.